Indah berbalang si awan petang, berarak celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, selamat sejahtera pembuka bicara. Menus semua anak Martin diberi nama pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu. Andai patah saya Raja Wali, betulkah jua saya kemari. Bukan hanya untuk memimpi, namun untuk kita bersama-sama menyelami, mendalami dan memahami karya yang penuh dengan pengajaran ini. Sesat di Ladang Getah yang merupakan buku mempunyai 161 muka surat dan 12 bab kanun di dalamnya. Buku ini menceritakan tentang seorang pelajar sekolah yang ditimpa nasib malang ketika ingin turun ke sekolah. Buku ini juga hasil terbitan daripada Galeri Ilmu Sindiran Berhad pada tahun 2008. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Eloklah kita sekiranya kenalan dahulu dengan penulis buku ini yang hebat. Buku ini merupakan hasil nukilan daripada saudara Zuraimi Ismail. Bagi meneliti Wasilah Nirmalai pertama, pembuka karya disajikan dengan penceritaan tentang seorang murid sekolah rendah yang bernama Johan bin Daud diculik ketika ingin turun ke sekolah. Johan yang selalunya menunggang basikal ke sekolah memutuskan untuk berjalan kaki kerana harinya yang masih awal. Ibunya berpesan agar Johan menunggu rakan-rakan agar dapat bersama-sama berjalan ke sekolah. Namun, Johan enggan berbuat demikian kerana dia hendak menolong rakannya membersihkan kelas walaupun pada hari tersebut bukanlah gilirannya untuk membersihkan kelas. Pepatah Melayu mengatakan, malang tidak berbau. Sebaik saja keluar daripada pekangan rumahnya, tiba-tiba sebuah kenderaan berwarna merah berhenti di depan Johan. Johan terperanjat. Belum sempat Johan membuka mulut, pintu belakang kenderaan dibuka dan muncul seorang lelaki bertubuh gempal keluar dan menarik Johan masuk dalam kenderaan. Johan merasa takut kerana lelaki tersebut mengacukan sebilah pisau kepadanya. Johan dibawa jauh daripada rumahnya. Dia berasa amat takut, cemas dan juga rasa ingin menangis. Dia hanya mampu berdoa agar keselamatannya tidak diapa-apakan. Setelah itu, kenderaan sampai di sebuah destinasi yang dikelilingi oleh pokok getah. Dua lelaki yang terdapat di kenderaan itu keluar untuk bercakap dengan seorang lelaki yang baru saja sampai dengan menggunakan kenderaan berwarna biru. Hanya tinggal Johan dan lelaki bertubuh gempal itu tadi di dalam kenderaan. Barangkali bosan untuk menunggu, lelaki tersebut keluar dan meninggalkan Johan sendirian dalam kenderaan. Ketika inilah Johan sedar bahawa dia mempunyai peluang yang cukup besar untuk melarikan diri. Johan berhati-hati keluar, membuka pintu kenderaan sambil berbongkok, terus menyusup ke dalam semak samun berdekatan, lalu cuba untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara tempikan daripada para penculik mengejutkan Johan, lalu hampir saja mematikan langkahnya. Johan cepat-cepat lari dan walaupun tersadung akar, terjatuh, cepat-cepat dia bingkas lalu menyelamatkan diri. Johan terlepas daripada para penculik tersebut. Akhirnya, Johan mampu balik semula ke rumah daripada bantuan Cikgu Asmah dan suaminya setelah dihantar oleh mereka. Johan bertemu semula dengan ahli keluarganya dan dia berasa menyesal kerana tidak mendengar nasihat ibunya tadi. Dia juga berasa lega dan bersyukur kepada Tuhan kerana masih selamat sepanjang dia dan sesat di dalam ladang getah tersebut. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap agar buku ini dapat memberikan pengajaran kepada anda dan saya juga berharap agar kalian semua sentiasa berwaspada dengan ancaman di luar dan ingatlah bahawa dengarlah nasihat ibu bapa kita. Jika anda seorang yang amat meminati buku ini dan meminati drama yang penuh dengan suspense dan juga pengajaran, buku
Sesat di Ladang Getah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Hanya berharga RM14.90, anda boleh mendapati buku ini di kedai buku berhampiran dengan anda. Merdu bertingkah, alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, sederlah hati, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.